Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ada pun seksa pada hari akhirat jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak dengan tiada suatu kesakitan. Situ depan sikit. Dan jikalau derhaka itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya, niscaya digunting lidahnya di dalam api neraka, serta dituang air panas di dalam lehernya. Na'udzubillah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, menerangkan tentang balasan bagi perempuan yang derhaka kepada suaminya di dalam dunia. Dia kata kalau derhaka itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataan, nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka. Mana-mana isteri yang menyakitkan hati suami dengan lidah, maka balasannya hari akhirat kalau dia tak sempat taubat, malaikat Zabaniyah akan gunting lidahnya dan dituangkan air yang panas dalam tekak dia. Cerita tentang azab neraka ni cerita betul. Dia tidak boleh ijtihad. Di kalangan ulama tak ada ijtihad. Sebab tu dalam bab neraka, bab syurga, dia tidak ada pendapat ulama, tak ada. Dia terhenti atas nas, sama ada ayat Quran ataupun hadis. Dia tak ada saya berpendapat gini, tak ada. Pak pendapat ni masalah zahir, masalah fiqh alam syahadah ni. Boleh mengeluarkan pendapat. Kalau cerita neraka, cerita syurga, kena dengar Quran, dengar hadis. Jadi hadisnya cerita kalau menyakiti hati suami dengan lidah, kena gunting lidah dia tu di dalam api neraka. Kalau kita gunting jari sakit dah, tapi tak rajin gunting jari. Tak. Ni gunting lidah. Kalau tergigit lidah, tak butuh lidah. Kajak gigit lidah. Nak kederah, ngunyak, tak tergigit lidah. Oh sakit. Ni gunting lidah. Terik jelek gunting, siapa putus. Gunting pula daripada gunting api neraka. Bukan gunting yang kerja jahit. Gunting dunia ni sakit dah kalau kita gunting lidah kita. Gunting daripada api neraka Tuhan buat. Dia lagu mana? Tak satu bank lah. Sakit. Teruk jumpa. Batulah bila kita dengar dia rasa takut. Esok tak takut pula. Malam esok dengar pula takut pula. Pagi lusa tak takut pula, malam lusa dengar pula takut pula. Boleh tahan kira dah. Tak, pada tak dengar langsung tak ada takut terus. Dia gitu. Sebab tu bila kita dengar dia ada rasa takut. Bila dengar rasa takut, tak dengar tak takut. Tunjuk gambar tak takut. Ni jangan gambar neraka ni. Kerak lidah takut? Takut. Macam orang pergi bukit lah. Orang masuk bukit, orang masuk hutang. Tak? Kita pun tunjuk gambar kek saya, gambar rimah katung. Dia takut tak? Takut. Pasal gambar. Acik rimah bunyi sikit. Tubik tahit dia. Faham tak? Takut selalu dah. Padahal nauti bukit ni rimah ngam. Takut dah. Dengan lidah. Lidah bisa. Dia tajam daripada pisau speed. Nak? Dan tajam. Wak mari lah pisau cap apa pun. Tajam lidah lagi. Kita ambil lah pisau. Baiklah pisau semelih. Pisau speed. 160 ya sebatang Singapura. Toreh lengang. Luka tak? Luka lah. Adat kata. Di hospital jahit 2 hari baik 6 hari kering luka. Tapi kalau ni luka di lidah, ni molek 60 tahun tak baik-baik. Dia kata aku ingat lagi kamu kata itu masa zaman Jepun.
60 tahun lah zaman Jepun. Tapi dia ingat lagi. Nak. Lidah. Bisa. Dah buat apa pesan dengan pada orang puang, dak pesan ke orang lelaki. Banyak pesan orang puang bab lidah, pasal bab lidah ni orang puang dia profesor. Dia bisa dia. Orang puang kalau lidah profesor. Orang lelaki tak gerak. Orang lelaki ni kalau lidah tarah dia kekek bang. Orang puang pandai lidah dia. Dia pandai mengayang, pandai menyulang, pandai menyunting, pandai mengarang. Dengan tutur kata dia, tok lelaki dengar, tak tengah suap nasi, jeluak tobik nasi mula. Tak nambah. Nampak? Bisa pada patukan ular tedung sela. Dia kata ke tok lelaki dia, dah mana dak balik lewat. Dia main rapang lain pula. Tu laki dia kata, "Mendapa pula mu ni?" Mari pula. Pasal ni lewat sama ni, comel juga apa. Tu laki kata, "Dia duduk ngaruk jadi ah. Aku pening kepala ni." Nah, borang berlambak lagi tak cok ni. Nah. Dia lari tak 2 kali, dah lari, mari pula. Dia kata, "Dah apa saya tak pandai layang." Benda tak ada benda. Dia kena mau. Nuri jadi. Tak ada benda. Nah. Kini dia tengok dia tengok kita ni kedai rucik dia orang puan berhenti kereta tanya. Nak kat mana nak pergi kedai kat ni kita pun tunjuk ah. Dia kira kasih kita lalu. Orang puan. Bodoh. Dia kira kasih kita selalu. Kita kata jadi atau so nak ngaruk lah. Orang tanya, orang tanya kita jawab. Dia kata pula dah orang lain tak boleh jawab. Kita seorang yang boleh jawab. Kita pun panahan 3 kali. Aku kata jadi ya bodoh. Aku pening kepala ni. Dia lari. Dia lari ke puang. Dia tunggu situ ah. Dia nyanda di gerobak pula. Tadi nyanda di meja kita. Pesen gitu ah. Pesen kita mulut kita ni desing telinga kau lama kau selesai. Kau lama kau selesai. Lalah jadi macam selipar tinggal kita. Pang dah lama tu. Dah lama ada gitu. Agak puang. Ni dengan mulut. Tok laki rembah pintu tumbak lagi. Nak. Serabut ah. Hidup patah. Tu jumpa. Dengung. Mulut tu. Jangan dengar molek orang puang sosok. Kita tengok sekali kita waktu baik, tok laki kita muka jadi berubah warna, berhenti ah. Setan dia kata lagi. Jadi molek, makan molek, kata lagi. Setan, dia nak suruh jadi pecah belah. Nak. Cocong. Lah. Nak. Tapak kaki kita, dah molek atas dahi, kebau wisuti. Jet Li. Ada apa-apa atau aku balik momok aku atau aku balik momok aku. Nak biru lebang muka. Pasal 8 kali untuk lah kita. Jadi aku pening kepala tak sana wak dah sana. Cakap ngaruk. Dah lari. Mulut orang puang. Betul tak? Pasal gitu. Ke tak betul? Siapa tak berani nak kata betul? Ada mari. Tu duduk dalam tabir takut dah. Tubuh apa? Takut dah. Macam mana? Nak kata betul takut balas karang rumah. Air panas tuang kot dalam leher. Air lega Allah. Bayang cabut habis ni anak-anak lidah. Gosi-gosi cabut habis. Hamim ni air panas. Air panas ni minuman untuk ahli neraka. Orang yang tak taubat, perempuan yang menyakiti dengan lidahnya, jumpa. Dan jikalau durhaka sebab keluar daripada rumah, maka dipandang oleh laki-laki yang lain akan rambutnya. Nescaya digunting rambut kepalanya dalam api neraka. Na'udzubillah rapuang. Allah ni ramanya hak tak tutup kepala. Beriak cok. Bukan kata kena hitam no, macam nak kita apa benda buruk titik dalam rok payah juga jumpa. Ni oleh 3 hari tak jumpa seekor.
Tapi nak tengok orang puan tak tutup kepala, tak payah ngitar. Nah, lalu kau depan surai tak tutup kepala. Kau depan surai, kau belakang surai, lo pendek puan. Tak pelik dah ni. Zaman orang lawang Allah habis-habisan. Tuhan kata yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu meletakkan jilbab-jilbab di atas kepala mereka. Hoi, dak ikut. Habis buka tudung, buka jilbab. Rambut nampak korang. Tak ada apa-apa. Anak Tok Imam, anak Tok Bila, anak Tok Siok, anak AJK Surah, anak ketua cawangan, tak kira. Dia makan belaka. Dosa hak ramai orang buat. Kita tengok kuat. Tengok anak puan, Allah, puk dahi. Dalam kuat, anak puan tak tutup kepala. Tutup dah. Lengan pendek pula, pakai baju panah. Lengan pendek pula. Nah, dia puan ni dia kena nampak muka dan dua pergelangan tangan macam dalam semayang, gitulah di luar. Dia nak cari di mana? Balik pergi kat dengar selok peti. Balik pergi kat dengar tok laki naik motor, bini pakai jubah, khabar naik atas motor, peti tubik sepel. Betul tak? Dia ikut motor belakang kereta, sayang nak potong. Demikianlah berbagai-bagai seksa kerana berbagai-bagai derhaka. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah pada suatu hari masuk aku dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sertaku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha, maka tatkala menepuk pintu maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pintu itu? Suatu hari Sayyidina Ali bersama isteri dia Siti Fatimah radhiyallahu anhuma pergi rumah Rasulullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni dia menantu Nabi dan lagi pula sahabat Nabi, menantu Nabi. Nabi tok tua ni, oh hebat kalau kita tok tua Rasulullah, hebat. Cari dua ni lagi, ayah tok tua Rasulullah. Nak hebat. Kita benda tok tua je keke tok tua. Mengat akik ni. Ayah mertua Rasulullah. Nampak? Afdalul makhluk fil alamin, makhluk yang paling afdal, paling mulia pada sekalian alam, mertua Sayyidina Ali. Bukan calang-calang orang. Dia kata dia pun beri salam, patu ketuk pintu nak masuk. Nabi kata jawab salam siapa di luar. Maka sahut Siti Fatimah yang jawab, anak Nabi jawab, kami dengan suami kami Ali. Kata Siti Fatimah, hamba datang hendak menghadap akan dikau ya Rasulullah, nak mari ziarah Nabi sebagai. Maka Siti Fatimah, maka tatkala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi hal keadaannya menangis akan sebagai tangis yang sangat. Bila Nabi buka pintu, kami tengok Nabi nangis yang bersangatan, menangislah berambu-rambu air mata. Maka kataku baginya, bagi Nabi, penebus semua aku, engkaulah bapakku dan ibuku. Dia kata gitu. Mulah ibu kami, mulah bapak kami, wahai Rasulullah. Apalah yang menangiskan akan dia? Sebab apa mu menangis? Maka sabda Nabi, bahawa sungguhnya telah aku lihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Nabi cerita nangis sebab aku tengok malam Mi'raj dinaikkan ke langit daripada Baitul Maqdis dengan tangga yang sangat tinggi. Di atas daripada langit yang ketujuh Allah tunjuk ramanya umatku yang perempuan kena azab dalam api neraka. Nabi tengok tu, Nabi sedih. Dia tunjuk malam Isra' Mi'raj ni, dia semua betul belaka. Benda yang akan berlaku akan datang, dan benda yang telah berlaku tunjuk ke Rasulullah. Umpamanya bila berjalan dalam syurga pada hadap kiamat lagi, benda akan datang. Akan datang bila masuk syurga. Cerita betul. Begitu juga dengan azab neraka ni. Iklan tunjuk ke Rasulullah. Kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu.
Lepas tu aku menangis. Pasal aku tengok teruk sangat kena seksa. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia Sayyidina Ali ni kita nak kata radhiyallahu an boleh. Karramallahu wajhah boleh tak? Tak. Tapi dia terkenal dia seorang je karramallahu wajhah. Orang lain radhiyallahu an. Radhiyallahu anhu ni maknanya telah redha Allah daripadanya. Batu sunat kalau kita dengar nama sahabat disebut hatta dalam khutbah Jumaat sekalipun sunat kita berkata perlahan radhiyallahu anhu. Nampak? Kalau nama sahabat perempuan disebut dalam khutbah, dalam tazkirah, dalam ceramah, kita sunat kata radhiyallahu anha. Tapi Sayyidina Ali ni karramallahu wajhah, ulama kata. Maksud karramallahu wajhah, Allah telah muliakan muka Sayyidina Ali. Pasal di antara sahabat-sahabat lain, Sayyidina Ali ni tak pernah sembah berhala. Sahabat lain dang sembah tawakal baru masuk Islam. Sayyidina Ali daripada kecil masuk Islam dah. Tak dang sembah tawakal bersekali pun. Islam daripada kecil. Nah, itulah Allah muliakan wajah Sayyidina Ali kerana tidak pernah menghadapkan kepada berhala. Itu maksud dia. Kalau ulama-ulama kita tengok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sunat kita kata. Dan kalau kita nak kata radhiyallahu anhu boleh juga. Tapi tak terkenal. Tapi tak ada salah. Maka sabda dengan berkata sama. Sabda Nabi sama dengan berkata Nabi. Tak salah sikit pun. Kalau kita kata Allah dengan firman Allah hak tula. Cuma orang Melayu ni biasa dengan firman. Asalnya kata qala Allah. Qala tu maknanya telah berkata oleh Allah. Jadi kalau orang kata telah berkata Nabi, tak usah katalah kurang ajar ke tak betul. Betul dah. Nak kata berkata Nabi boleh, berkata Allah boleh, berfirman Allah boleh, bersabda Nabi pun boleh. Betapa engkau lihat kepada mereka itu, maka sabda Rasulullah SAW, telah kulihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Sayyidina Ali kata, dah mu tengok kena seksa lagu mana? Cuba gak cerita. Nabi kata seorang perempuan digantung dengan lidah. Dan api neraka yang sangat panas dituang dalam lehernya. Perempuan yang pertama Nabi tengok, lidah dia dijelek dan sakut dengan nyakut beras besi. Kalau orang mikul beras dia rajin nyakut beras, ataupun nyakut daging, pasal daging kan, disakut daging tu dia cekok. Pirate of Caribbean punya tangan lanung hak besi cekok tu, cakuk atas lidah, lepas tu sakut, gatung orang, sakit. Kalau tak percaya test balik lagi. Kalau kata tak sakit mana rasa, test lah. Nampak? Dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam leher. Tuang api neraka kot dalam tekuk. Putu getah habis ni, orak-orak perut. Minum air panas gelegak. Air panas yang sangat gelegak ni, kalau kata ambil ahli neraka lah bubuh dalam air gelegak dunia, maka akan berenang-renang kesukaan ahli neraka. Kerana sejuknya air panas dunia ni. Air panas dunia ni banding ahli neraka, dia kata air sejuk. Sebab air panas neraka lebih panas 70 kali ganda. Dah kita air panas dunia tak. Kalau simbah atas muka tak ada muka tak. Simbah atas belakang tak ada belakang. Jadi kira macam kulit lebi belakang. Tangga habis daging-daging. Ni air panas api neraka. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya. Seorang perempuan lagi ikat rambut gantung, dia tiang api neraka. Dan mendidih otak kepala. Otak tubik kot mata, tubik kot telinga. Pasal apa? Gelegak, panas. Ni, tak main dah macam atas dunia. Pasal khabar belaka dah. Nabi pun turun dah, Rasul turun dah. Rasul 350 orang tak cukup lagi. Nabi 124,000 orang. Sahabat ratus ribu dah. Ulama juta dah. Surah banyak mana surah dah. Hak rambut haja beribu-ribu buah dah. Ustaz tak tahu dah berapa putih kapal, tak tahu dah.
Hak ngajak. Tak erti juga, tak boleh nak salah lah. Banyak khabar dah. Tak, kalau zaman dulu orang kata kalau nak ngaji payah juga. Tahun 40-an itu. Tak ramai orang ngajar lah Kuala Tiana ada 2-3 orang. Kalau nak belajar. Nah, ni sekapung Allah Rabbi. Ustaz Melaka ni boleh. Ha. Ramainya ustaz. Boleh pilih surah mana nak pergi. Kuliah dia nak fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, ada belaka. Tafsir, hadis, dak belajar juga. Berat nak. Nah. Tak payah pergi pondok. Orang kena pergi pondok, kena pergi Mesir, kena pergi Maghribi nak cari. Ini cukup mudah. Ngaji kampung ni. Nah. Sama hebat dengan balik Mesir ilmu. Atas kandok tapi dah ada usaha. Tak boleh benda. Ilmu dunia, jangan main ilmu dunia. 2 kali kapal terbang rakok naik. Ilmu akhirat susun tangga orang ngajar tak pergi. Betul tak? Ngaji University of Liverpool, University of South Dakota, Amerika. Naik kapal terbang, bukan terbang rendah. 36,000 kaki, 20 jam perjalanan, jatuh mampu kerah. Cari ilmu. Tapi orang ngajar tajwid bira tangga tak pergi. Pasal apa? Ilmu Allah. Tak ada orang nak. Nak ilmu hak jenis boleh cari makan. Jadi laju. Mendidih otak, tubik kok kepala. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung dengan 2 kakinya padahal terikat, lagi terlipat. Kaki kena ikat, lepas tu berlipat. Berlipat kaki ni macam orang kena langgar. Ini tengok tak? Orang kena langgar mayat. Berlipat-lipat kaki. Tak pula cawah kali. Lutut duduk atas belakang, jadi pelik. Orang panggil berlipat. Telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa itu 2 tangan daripada pihak belakang. Tangan waktu tubik ke belakang. Bukan kilah gini, tebuk dada, rodok tangan waktu tubik ke belakang. Ini cerita neraka. Dan minyak tanah dilomorkan pada badan dan dituangkan air panas ke dalam lehernya. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan 2 susu ni. Dengan susu gantung. Kopek ni, ambil besi cakuk atau kopek sakuk dalam api neraka. Dan buah zakum itu dituangkan masuk di dalam leher. Buah zakum. Arti buah zakum itu buah kayu dalam neraka yang amat pahit. Rupanya macam setan. Rupa tu macam hatu dah buah zakum. Makanan ahli neraka. Maka apabila memakan mereka itu, ahli neraka akan zakum itu nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu. Tali perut tubik habis, pecah habis. Dan otak mereka itu dan gusi mereka itu, dan keluar lidah api daripada mulut mereka itu. Bukan lidah dia, pucuk api tubik ke mulut kerana panas dalam perut. Macam kita masak timah, bila cair timah tuang ke dalam tekuk. Boleh 3 liter. Tengok benda jadi dalam perut. Kalau tuang timah yang cair. Dah bodoh buat juga. Kata tak boleh, kalau bukan mahram tak boleh keluar. La yahillu limra'atin, la yahillu lirajulin, la yahillu limra'atin an takhruja ma'a rajulin laisa bainahu wa bainaha mahramun. Ulama-ulama kata haram perempuan itu keluar dengan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Hukumnya haram. Haram-haram ni apa gak? Ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu, tu haram. Perkara yang kalau buat dibalas seksa, kalau tak buat boleh pahala. Habis kapung, gendong dengan bapak jatang. Bukan kata bandar je, darat, ulu, ilir, habis. Dengan dak semayangnya, dak mandi junuknya. Mak ayah dak kata apa, mak ayah. Mak ayah dak kata apa, bapak jatang mari ambil anak tini dia di rumah.
Ada ada apa-apa. Macam tak ada Nabi umat. Macam tak ada kitab. Macam tak ada Quran. Macam tak ada agama. Tak. Apa benda nak jadi? Kuala Lumpur tak saya kira lah. Dia Kuala Lumpur dah. Tempat bertemu dua Lumpur. Tak. Dia jumpa situ kotor belaka. Ni Kuala Terengganu pula. Jadi macam ke orang kafir. Tadi pukul 1.10 tengah hari, hampir nak azan Jumaat, penuh orang dalam kedai wedding. Datang betina. Tak. Kaki jawab gitu lah. Wa ma kiblatuka maiding kiblati. Jawab. Pekerja perempuan maiding kata masa orang semayang sapak sudah beratus-ratus orang lelaki duduk dalam. Sapak sudah. Tak ada apa-apa. Nah, benda nak jadi. Dulu Darul Iman, sekarang Darul Maiding. Darul Bawar jadi negeri celaka. Tak celaka apa? Tengah orang semayang Jumaat, beriak cok duduklah kedai. Nah, macam ke negeri Bangkok, orang sembah Buddha, sembah tak pekong. Padahal negeri beriman. Tebang gigi buang Darul Iman. Gibuk besuk mari. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia daging dirinya. Tubuh badan dia kekos diri. Dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Api neraka unggung ke bawah. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat akan dua kaki kepada dua susu. Kaki tu malaikat lipat ikat di kopek. Dan ditambahkan dua susu kepada ubur-ubur kopek, terik, ikat pun paku atas dahi. Dan dijadikan atas badannya itu beberapa ular. Ambil ular buh atas belakang. Dan kala hal keadaannya memakan ia ular dan kala akan daging, dan meminum ia ular dan kala akan darahnya perempuan. Kalau tak takut juga, dengar ni tak tahu dah. Tak benda nak jadi dah. Kalau kata tak dengar, tak takut, boleh tangkir. Dengar dah tak takut juga, habis ikhtiar. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongan api neraka, padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya, dan segala badannya itu amat busuk lagi terputar-putar seperti kena penyakit yang sangat besar. Tak ada maruah dah orang puang. Sekarang ni tengah uji bakat peserta Akademi Fantasia 5. Nampak? Ratusan ribu borang telah pun licin, direbut oleh anak muda kita. Nak pilih 12 orang. Final 12 orang boleh mengaji di pondok Akademi Fantasia. Naik sekor-sekor ya, tak-tak. Melayu 2 ekor, orang putih sekor. Jadi hakim, ketua ulama. Tukang kata lah, tukang tegur, tukang beri markah. Kafir. Ni budak semayang, bahan lara. Nak habis anak dara naik. Naik sekor dia kata nyanyi. Joget macam anak beruk. Ting tak ting tak ting tak ting. Dah sedap dia kata, okey naik merah. Get out.